Pinjaman bank Islam ada riba? Nak cerita guna dalil dan nas? Dah ramai asatiza, ustaz dan ulama yang bahas. Maka kita cerita secara storytelling agar mudah faham. Alkisahnya ada seorang pakcik bernama Pakcik Josh, bukan nama sebenar, yang memang anti betul dengan perbankan Islam sebab manipulasi riba katanya. Mana boleh pinjam 10,000 tapi kena bayar 13,000. Riba semua tu haram. Lalu Pakcik Josh berikrar, jika dia kaya, dia akan bagi pinjaman yang betul-betul Islam. Pinjam 10,000, bayar 10,000. Lewat tak apa, tiada riba dikenakan. Maka kawan-kawan pun berdoa agar Pakcik Josh kaya dan menjadi tauke bank. Tak lama kemudian, Pakcik Josh menjadi sangat kaya sebab Pakcik Josh join skim cepat kaya sewa hotel Turki Istanbul. Untung ratus ribu sebab ramai yang melabur dengan Pakcik Josh. Tak cukup bisnes itu, Pakcik Josh melabur lagi dalam perniagaan sawit Indo, letak duit dan tiap bulan confirm dapat duit. Maka bila dah kaya, Pakcik Josh tak berjoli, tapi Pakcik Josh tunaikan janji dia untuk jadi wakil bank paling Islamik, bagi pinjam kepada kawan-kawan tanpa riba. Pinjam 10,000, bayar 10,000. Jadi berbondong-bondonglah kawan-kawan datang ramai-ramai pinjam duit dari Pakcik Josh, dari ribu-ribu ke puluh-puluh ribu. Nak berniaga lah, nak berkebun lah, nak beli kereta tanpa riba lah, nak beli tanah tanpa riba, semua Pakcik Josh support. Paling tinggi Pakcik Josh pernah bagi pinjam adalah 80,000 per. Tapi langit tak selalu cerah. Mendung memang tanda nak hujan, dan hujan pula ada asid sebab akhir zaman. Maka tibalah satu hari, skim cepat kaya yang dilabur tersontot. Orang atasan lari, Pakcik Josh yang jadi ejen tersontot. Duit Pakcik Josh sendiri pun hilang entah ke mana. Masa tu orang dah ramai tuntut duit modal pelaburan. Tapi Pakcik Josh tak mampu bayar, orang kepung rumah dia. Dan Pakcik Josh janji akan bayar balik pelaburan tersontot dengan harapan dapat dari kawan-kawan yang pinjam duit dulu, tolonglah pulangkan. Tapi yang bayar balik pinjaman sikit sangat, itu pun bayar tak habis dan minta tangguh lepas tu hilang. Rupanya kawan-kawan Pakcik Josh ramai pinjam tapi tak bayar. Masa Pakcik Josh sedang untung dalam skim cepat kaya tak, kisah sangat orang tak bayar hutang. Tapi bila diri sendiri dan tersontot, hutang oranglah yang Pakcik Josh harap sebagai backup. Jika riba itu penindasan, maka kisah orang Islam tak bayar hutang orang Islam ni sentiasa ada. Lalu Pakcik Josh tertindas dan susah hati. Akhirnya Pakcik Josh jual kereta, jual rumah dan segala harta untuk bayar balik modal pelaburan orang ramai. Tapi duit tak cukup sebab orang atasan dah lari. Harapan terakhir Pakcik Josh untuk hidup adalah kawan-kawan tolonglah bayar hutang. Tolonglah. Masa tu bila sembang dengan Pakcik Josh, dia kata patutlah Along potong tangan orang tak bayar hutang. Patutlah bank Islam buat akad dan perjanjian sebab hati sakit woi. Kita waktu susah orang buat tak tahu padahal duit kita dia pegang. Aduh, sakitnya hati aku hamka. Ada cara tak nak buat orang bayar balik hutang kita? Dalam hati saya ikut Islam, si pemberi hutang mestilah mampu halalkan hutang orang tak bayar, barulah tiada pihak yang dizalimi. Tapi Pakcik Josh ni bagi tahu orang hutang dengan dia dekat 200,000, manalah mampu dia halalkan. Aduh, Kita tinggalkan kejap Pakcik Josh yang sedang merana. Kita balik kepada tajuk utama iaitu berkenaan perbankan Islam. Riba ke tak? Nak faham riba, korang tengok pinjaman Along. Pinjam 2,000 tapi dapat serti 300 sahaja dan bunga 400 setiap minggu. Jika sebelum seminggu bayar 1,800 selesai hutang, tapi jika tak dapat bayar minggu tu bila nak bayar, 2,000 minggu berikutnya mereka cakap denda lambat bayar. 3,000 campur hutang jadi 5,000. Tak ada 5,000 riba akan naik lagi. Okey, pinjam dengan Along lain 5,000 tapi dapat hanya 2,500. Bunga 800 setiap minggu. Jadi pinjaman duit kawan dan pinjaman Along cukup. 5,000 bayar kepada Along pertama, tapi dalam perjanjian korang tak boleh pinjam Along lain dan mereka denda. 6,000 campur dengan hutang. 5,000 jadi korang kena bayar 11,000. Itulah bapa segala riba. Maka tolong jangan pinjam Along sebab confirm haram. Maksudnya di sini bunga tak ada ceiling, asyik naik dan naik. Itulah bapa segala riba. Jadi bagaimana cara nak elak riba? Cari kawan yang baik macam Pakcik Josh. Tapi berapa ramai sangat orang yang macam Pakcik Josh boleh bantu? Atau buat pinjaman perbankan Islamik. Bukan pinjam duit tapi komoditi, akad dan kadar yang ada siling tetap, ekonomi merudum, bayaran ansuran tak terjejas. Mana satu pilihan yang paling bermunasib? Jawapannya perbankan Islam lah, yang mana dah ada ustaz ulama kaji bagaimana boleh buat pinjaman jual beli komoditi ala Islamik tanpa terlibat dengan riba. Macam persetubuhan di luar kahwin adalah haram, zina namanya. Jangan bandingkan harga pelacur yang lebih murah dari mas kahwin guna cara Islam, yang mana bila guna kaedah saksi, akad, wali yang sah maka berlakulah perkahwinan.
Jadi persetubuhan pun halal. Maka sama juga guna riba secara jahiliyah adalah haram. Tapi jika guna cara Islam, saksi, akad, semua dah tentu akan jadi harus dan halal. Maka muncullah konsep jual beli ala Islamik dengan istilah mudharabah, berkongsi untung, atau simpanan, wadiah atau kaedah usaha sama melalui musyarakah, juga murabahah, sewaan berkonsep ijarah, atau prabayar baik salam, atau baik bithaman ajil, atau qard al-hasan, dan lain-lain istilah so-called Islamik. Jadi dengan teknik Islamik begini, insya Allah tiada riba. Yang mana riba ni haram bila zalim. Sebab tu orang buat pinjaman ni bukan kena paksa pun. Kadang beli kereta mewah, rumah besar, tapi tak ada duit, maka pinjam dengan perbankan Islam yang guna kaedah di atas. Insya Allah jauh lebih baik dari pinjam duit kawan, lepas tu tak bayar, yang membuka gerbang pintu neraka. Dan sudah tentu perbankan Islam ni tak sempurna. Sebab ada cas perkhidmatan lah, dan ada syarat itu inilah, persen tinggi lah. Tapi logik lah, bila buat bank, nak bayar upah jaga, nak bayar pekerja, nak bayar aircon, nak bayar programmer web, nak bayar mesin ATM, semua tu duit. Maka jika tak ada cas perkhidmatan yang diambil dari mudharabah, kongsi untung, maka kita menzalimi bank lah pula. Sebab semua free. Untung kita seorang je, bank tak boleh untung. Maka jadilah macam kes Pak Cik Josh, yang mana kawan-kawan pinjam duit tapi tak bayar, kawan untung Pak Cik Josh merana. Maka kawan-kawan telah menzalimi Pak Cik Josh. Menzalimi mana-mana pihak adalah haram. Pak Cik Josh yang sedang sensara telah berkata, Hamka, kau tahu tak? Nabi bagi tahu sebaik-baik amalan adalah mati syahid. Semua dosa diampunkan kecuali hutang. Hutang! Tapi mangkuk hayun, semua kawan aku yang pinjam duit tapi tak bayar, esok-esok merangkaklah cari aku kat akhirat. Celaka semua waktu pinjam duit manis mulut. Sekarang aku sendiri papa kedana. Seko pun tak nak bayar hutang aku. Konon semua nak lari dari riba, pinjam duit aku tanpa riba. Tapi mereka semua buat dosa besar hingga mati. Syahid pun tak dapat selamatkan mereka dari azab api neraka. Marah benar Pak Cik Josh. Tapi memang betul pun bila kawan kita konon nak pinjam tanpa riba sebab riba zalim. Tapi bila pinjam duit time nak bayar, tak bayar-bayar, maka si peminjam telah menzalimi si pemberi pinjaman, sakit hati. Oh, tengok FB si peminjam makan musang king, beli iPhone, melancong. Tapi hutang kita tak bayar, sakit hati. Oh, saya pun berseloroh dengan Pak Cik Josh. Pak Cik, pinjam duit sikit, jual Yamatun je. Nak buat modal beli drone untuk jadi YouTuber, dapat monetize nanti, saya bayar, boleh ke? Dari duduk Pak Cik Josh berdiri sambil berkata, Hamka, dari aku sakit hati tunggu kau bayar hutang entah bila nak monetize YouTube tu. Lebih baik kau pergi buat pinjaman dekat bank Islam. Pergi kau dari sini. Kak. So pendapat saya sama macam Pak Cik Josh. Jangan pinjam duit kawan-kawan sebab seksa tunggu. Orang bayar hutang ni lain macam hingga Nabi bagi tahu, syahid pun tak dapat selamatkan orang yang berhutang tak bayar. Nauzubillah. Maka nak selamat, ikut nasihat Pak Cik Josh. Lebih baik kau pergi buat pinjaman dekat bank Islam sana. Woha!